Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Razik, mewakili TVPSS Tun Hamdan. Pada hari ini, 31 Mac 2026, telah berlangsungnya Majlis Penyerahan Keputusan Peperiksaan SPM tahun 2025. Silakan menonton video kami. Tamatlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori waktu kecil, waktu yang gemilang. Oh Tuhan, ku tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selamanya. Stop. Tak lupa berbagai peristiwa waktu pergi mengaji. Poteng kau dan aku macam tak biasa. Wow, wow, wow. Kata-kata motivation lah. Okay, untuk adik-adik yang akan melalui SPM, jangan terlalu bermain lah. Jangan terlalu bermain. Lepas tu, untuk yang terlalu study sangat-sangat tu kan, jangan stres sangat. Nanti otak akan letih. Dengar tu. Rahsia untuk jawab SPM dengan tenang, buat latihan setiap hari. And then bila membuat problem yang susah, janganlah fikir macam benda tu susah lah. Fikir macam kalau awak boleh buat soalan ni, SPM senang, mudah. So daripada soalan praktis tu, buat banyak kali. And then untuk the last leg sebelum SPM, jangan terlalu cramming sangat tau. Dia relax je study. Lepas tu, yang paling penting, moto saya dalam hidup, guna manusia ni diberi logik dan reason. Gunalah dua-dua tu dengan sebaik mungkin. Okay, itu je daripada saya. Terima kasih. Sekian daripada kami. Jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.